sunatlah memilih mana boleh kamu pada menanamkan agama itu serta orang yang soleh. Akan tahu orang soleh-soleh. Supaya di kubur tak ada dah. Orang mari tahu itu dah. Apa kubur tu? Pak tahu apa dia dah. Paling itu dah. Tahu itu. Mana tahu itu dah. Tahu apa dah. Aman nak tahu itu. Apa nak uji itu apa lapis kali. Tahu itu saja. Meriwayat oleh Abu Sa'idin Al-Malini Yutajabara dan Abu Bakrin Al-Kharaiti. Ya raya ambil hadis ni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Meriwayat akan bahwasanya Sayyidina Ali berkata, ia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, Nabi Muhammad telah menyuruh akan kami Sayyidina Ali oleh Rasulullah dengan bahawa kami tanam akan segala orang yang mati daripada orang-orang kami itu. Ali kata, orang-orang Ali, orang-orang Nabi lah. Di tengah kaum yang soleh. Utsman bin Maz'un, orang yang mula-mula sekali Nabi tanya di kubur Baqi Al-Gharqad. Kalau Nabi tanya syarat, Nabi batu satu di kepala kubur Yusuf. Ayah sampai itu dia ambil batu tak. Kita ambil teruk nak. Tak apa. Telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dengan bahawa kami tanam akan segala orang yang mati daripada kalangan orang-orang kami itu. Ditanam di tengah kaum yang soleh. Apa tu boleh Nabi suruh macam tu? Kerana bahasanya orang yang mati itu menyakiti mereka itu orang mati dah dengan jiran yang jahat. Dia menyakiti dengan jiran, pak jahat mati dah. Orang ada juga. Kita tahu kat kubur ada juga. Seperti menyakiti dengan jiran tu oleh orang yang hidup. Orang hidup kalau umur tak mau jahat. Yalah awak menyakiti dia. Jiran ni tak mesti umur lah tu. Kita tak mungkin dulu tu. Dia di pemimpin lah kampung tu. Soleh orang. Tak tu. Dari tambun tu dia di pemimpin orang je. Di paling-paling nak sodok anak ke sodok. Tanah biar dah. Bagus dah. Tanah saya. Aku nak sodok ni. Atau leh lah nak buat benda habis tak lewat benda ni. Tak apa kena biar ajar aku ni. Pada sodok ni mungkin buah ajar. Pasal tak mau dia nyedung. Tapi perang pula lah. Nak boleh naik pada dia. Tapi tak leh lah. Kalau macam mesti banyak-banyak tak buat pada dia kena aku. Tak banyak dia. Banyak kat orang DPR gitu. Tondo, mati kena lah. Apalah zoling atas dunia ni. Terjirat tu. Dia di pemimpin dalam muking tu. Dia dah basah ke apa, terjirat tu. Terjirat ke semuking. Apatah terjirat hawa sakka pun lah. Umur harkat Ahmad Allah. Ialah dah. Orang umur harkat kita tu dia buat penyakit. Dia orang jahat dia buat penyakit. Terjirat yang jahat dia buat penyakit kita tu. Ialah dah. Bila mati pas apa? Ya tu ke jahat. Hak saja ni penduduk dah. Hak bunuh lagi dah. Puak-puak wahbi tu. Molek tu kena buat sun tu. Sorak-sorak. Puak wahbi. Aku nak sorak dengan puak mungkir dah. Puak mu milik naik dekat kapal mu dah. Aku nak milik jatuh. Buat sun mu dah. Belum duk siapa-siapa lah buat sun mu dah. Nak biar ada wasa mu dia tak ada dah. Tak boleh tunggu ubur kan wasa dah. Kubur dia tak boleh tunggu kubur dia. Tuhan nak murid kapal ke orang kampung tu. Boleh Tuhan tu cabut hidayah ramasal. Nyanyi orang nyanyi kampung awak saya disal. Ya dah sebab-sebab tu. Ya agama tu boleh tu. For Iran tu dah. Milatan harbih di ahli sunnah wal jamaah. Ulama radak, ulama di ulama kampung lagi itu je. Buat akhir-akhirnya di Syiah. Beraja Ismail As-Sohri yang masuk sekali Basor yang masuk agama Syiah tu. Jadi Syiah apa lah ni? 30% ahli sunnah. Apa-apa dia di Wahabi tu? Nyanyi. Nyanyi orang. Padahal kalangan Wahabi tu kebanyakan apa tu ya sah. Kita bahasa tu. Tapi kalau orang hakiki dia isi usaha style. Yang mikir yang balik lah. Tapi ada kata ayah. Dalam hadis dia ada. Email Fak Wahabi ni cabut dari tubuh dia. Buang anak mana cabut dia dah. Nak kembali kelip bayar dah ada kata. Di mana waktu kita ada dunia tu jiran yang jahat tu buat penyakit. Itu ada orang hidup lah. Orang mati tu. Jiran yang jahat buat penyakit tu ada orang mati. Waktu dah tu bila kelip pada. Ada satu orang perempuan. Duk mimpi kepada keluarga dia sebab leh mayat dia. Kubur kubur ya. Posai sabuk tu nasi esok tu yang dipasai pada dia. Yalah tak? Pasal jali, mayat ada orang lain acuh. Mana suka senyum. Pasal apa balik kita naik? Ni ada berlaku. Dia buku ramai ya. Mudah. Ketino. Dengar tu berlaku. Ni jahat dia masalah wak masyia ahli sunnah juga. Jahat masalah punah kita apa Wahabi apa Syiah apa sak semua tu. Tu lagi. Hanya akhir-akhir zaman ni. Berbeza buat kerajaan akhir zaman ni banyak rujuk dia di Wahabi. Tu nasib ada oleh. Ada orang biasa agama tak ada takut.